Pernah tak anda rasa hidup ini macam tiba-tiba berhenti? Macam badan bergerak tapi jiwa tak ada. Orang ingat kita malas, lemah, terlalu berfikir banyak. Tapi sebenarnya otak kita sedang berperang. Saya dulu pun pelik. Kenapa saya rasa kosong walaupun hidup saya nampak okey? Hari ini saya nak bongkar satu kebenaran. Bukan kita yang rosak tapi bahan kimia dalam otak kita yang berubah semasa depression. Serotonin ni macam stabilizer perasaan. Ia kawal mood, selera makan, tidur, rasa puas hati. Bila kita depres ataupun bila kita mengalami depression, serotonin akan menurun. Otak kita gagal mengawal emosi dengan stabil, menyebabkan kita mudah rasa hopeless, cepat triggered dan tak boleh mengawal kesedihan. Macam kita hidup dalam badan kita tapi kita tak boleh kawal perasaan sendiri. Kita rasa macam layang-layang putus tali. Macam tu lah rasanya. Sebab tu bila orang cakap, kau ni positif lah sikit. Ia bukan semudah tambah sebut perasa dalam sup. Sebab serotonin tu bukan boleh naik dengan sendiri dengan kita just be happy je. Dopamin adalah untuk rasa motivation dan reward. Dopamin ialah bahan kimia yang buat kita rasa nak hidup. Yang menyebabkan kita rasa bersemangat, ada rasa reward, tujuan dan rasa gembira bila kita capai sesuatu. Tapi dalam otak orang depression, dopamin ni jatuh mendadak dan ia menyebabkan aktiviti yang sebelum ni seronok jadi tak seronok langsung. Jadi rasa kosong. Tak ada motivasi, tak ada tenaga, kita rasa tak berharga dan tak berguna. Bukan sebab malas, tapi rasa otak tu macam tak ada drive, tak ada yang nak push otak kita supaya rasa happy. Contoh mudah, kalau dulu kita ada hobi yang menenangkan, macam kita suka melukis. Sekarang buat pun macam, buat apa nak buat? Melukis macam tak ada faedah, macam baik tidur ke, baik duduk diam-diam ke. Itu bukan personal failure, tapi dopamin tu shut down. Ini tentang neuroinflammation yang ramai tak tahu. Semasa depression, otak kita mengalami keradangan mikro, iaitu neuroinflammation. Apa yang berlaku sebenarnya? Sistem imun tubuh anggap otak dalam bahaya, maka sel imun akan lepaskan bahan pro-inflamasi. Neuron akan terjejas dan sistem komunikasi akan terganggu. Ini memperlahankan proses berfikir, ingatan dan decision making. Sebab tu kadang-kadang kita akan mengalami brain fog. Macam tiba-tiba macam blur. Macam nak buat apa? Macam ada apa-apa kejadian, kita macam tak boleh nak bertindak dengan cepat. Sebab tu kita rasa minda kabur, lambat berfikir, letih walaupun tak buat apa-apa. Sentiasa penat. Ini bukan manja, ini adalah biologi. Saya pernah berada pada ketika itu, pada titik itu, yang mana bangun pagi rasa macam kena tarik ke dasar. Macam berenang tak sampai ke permukaan. Tak faham kenapa saya tak gembira, kenapa tak rasa gembira macam dulu ya, macam sendiri pun pelik, kenapa tak macam dulu lagi. Tak mampu berfikir panjang, cepat penat, badan berfungsi tapi minda kabur. Bila saya tahu puncanya dari serotonin, neuroinflammation dan juga dopamin, baru saya sedar bahawa saya bukan gagal tapi saya sakit. Dan sakit itu boleh dirawat. Apa yang boleh membantu saya pada ketika itu? Apa yang saya buat? Saya pastikan tidur yang berkualiti, saya buat aktiviti fizikal, saya pergi mendapatkan cahaya matahari, saya kurangkan gula dan inflammation dan yang paling penting, saya dapatkan rawatan profesional. Rawatan ini memanglah memerlukan satu jangka masa yang panjang, tapi anda perlu percaya, perubahan itu adalah pasti. Jika anda melalui perkara yang sama seperti saya nak bagi tahu anda sesuatu. Anda bukan rosak, anda bukan lemah. Anda sedang melawan sesuatu yang berlaku dalam diri anda, dalam otak anda, dan itu perkara yang sebenarnya terjadi. Jika video ini membantu anda fahami diri anda sendiri, tekan like, subscribe dan kongsi kepada mereka yang memerlukan jawapan yang sama seperti anda.
Kerana bila kita faham apa otak kita buat, kita mula dapat semula kuasa untuk sembuh. Take care. Bye.